semua, hari ini saya akan menyediakan satu set makanan tengah hari yang bersesuaian dengan kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun, iaitu sup ayam. Bahan-bahan untuk membuat sup ayam antaranya adalah bawang merah, bawang putih, halia, kentang, sup bunjut, sup perencah dan ayam. Pertama sekali, potong bahan tumisan secara kecil-kecil untuk mudah dikisar. Ingat, kita perlu berhati-hati apabila menggunakan pisau kerana ia tajam. Seterusnya, membuang kulit kentang agar lebih bersih untuk dimasak dan memotong kentang mengikut saiz yang sesuai untuk kanak-kanak. Seterusnya, menanggalkan kulit ayam kerana kulit ayam mempunyai lemak yang tinggi dan kolesterol yang tinggi. Potong isi ayam secara kecil-kecil agar mudah dimasak dan mudah dimakan. Kemudian, panaskan minyak di dalam kuali. Selepas minyak panas, masukkan bahan tumisan ke dalam kuali. Selepas naik bau, masukkan ayam yang telah dipotong secara kecil-kecil. Seterusnya, masukkan 1/2 cawan yang berisi air ke dalam kuali. Seterusnya, memasukkan beberapa cubit garam. Tetapi jangan terlalu banyak kerana ia dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan menjejaskan perkembangan kesihatan jangka panjang. Seterusnya, masukkan kentang. Selepas masuk ke kentang, masukkan sup bunjut dan masukkan rempah sup. Kemudian gaulkan rempah sehingga sebati. Dan siaplah sup ayam kita. Seterusnya saya akan menerangkan nutrisi yang terdapat dalam hidangan ini atau bahan di dalam hidangan ini. Yang pertama, bawang putih dan bawang merah mempunyai nutrisi vitamin C. Yang kedua, halia mempunyai antioksidan. Yang ketiga, iaitu kentang, mempunyai karbohidrat kompleks, serat dan kalium. Dan yang keempat, ayam mempunyai protein tinggi, zinc dan vitamin D. Yang kelima, iaitu sup bunjut dan serbuk sup, mempunyai nutrisi mineral, herba seperti kayu manis, bunga lawang dan lain-lain.